Hello gang, welcome back to my channel. So hari ni kita nak review satu Skyline ataupun Camry. Ini one of my favourite, paling aku suka. Sangat-sangat cantik. Macam biasa Pod Race dia punya engine bay boleh buka, and then belakang pun boleh buka, and then depan dia korang boleh tengok sini dia pakai material seperti clear Ni ada logo GTR tapi tak berapa nak perfect. Livery advance. Dalamnya ada roll cage. Nampak dia punya gear tu, batang gear tu panjang. Then macam biasa belakang ni ada cooler radiator. Ni belakang dia Skyline GTR, base besi, tayar getah, and then dia ada macam open ni. Sangat-sangat cantik. Ini paling aku suka lah. Dia punya side mirror dia, getah, and then V8 engine. Dia ada 8 lubang ni. Dan dia punya steering dia belah kanan belah kanan, belah sini for steering. So sangat-sangat cantik lah bagi aku. Ini paling aku suka lah. Banyak-banyak Skyline aku suka dua ni, Camry dengan Hakosuka. Hakosuka is very beautiful. This first edition Nissan Skyline and second one is Camry. Both dua-dua ni adalah star of the show. Boleh nampak belakang dia different, first edition and second edition. Macam biasalah, kalau yang V8 punya dia white body. Alright. Ini yang macam ini yang macam biasa punya lah. Ni LBWK is normal one. Right, see the different. This is a normal. Sorry, this is a normal. Ni yang normal. Ni daripada Hot Wheels. Sini normal. LBWK. Ni yang V8 punya version. So macam biasa juga lah. Kalau Pod Race obviously boleh roll lah. Sangat-sangat cantik. Tayar dia mengingatkan aku macam Kaido House punya tayar. So harga dia ni a bit mahal sikit, around RM60 something. Alright, tu dalaman dia, carbon. So itu saja untuk video hari ni. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa like, share and comment. Bye.